Yang dikatakan pengkhianat itu, dia tak datang di depan kita, dia tak zahirkan di depan kita. Pengkhianat ni selalunya kerja dia diam-diam, dia sabotaj di dalam, dia rosakkan di dalam, dia buat onar dari dalam. Selalunya dalam kumpulan, organisasi, pertubuhan, dalam masyarakat. Bersama kawan-kawan pun juga ada spesies seperti ini. Kita tak dapat elak lah, sejak dulu kala lagi. Sebab itulah orang tua-tua dia ada peribahasa dia, talam dua muka. Depan kita steady, lemah lembut, sopan santun, manis, berkrim. Sebaliknya, dalam masa yang sama di belakang, dia tikam kita dari belakang, atur strategi untuk musnahkan sesuatu kumpulan, organisasi ataupun pertubuhan itu. Tuan-tuan pernah jumpa? Selain pada talam dua muka, tuan-tuan juga akan jumpa api di dalam sekam, yang lagi teruk, duri dalam daging. Spesies-spesies begini wujud di dalam masyarakat kita. Perhatikan.